Nak cuba tak? Mestilah nak. Oh, siap suap ah. Selamat datang ke Pochato Coffee. The best selling pizza dekat Pochato Coffee, they have their signature Wagyu pizza. Oh, Wagyu pizza ah. Yep. Besar-besar pizza dia. Memang besar-besar. Kalau boleh nak 2 tak nak 1 tak cukup. Ini satu euro. Kita kena try yang ni. Ni pun best selling dia orang. The smoked duck pizza. Oh, smoked duck kan? Oh, tengok sikit macam mana smoked duck dia. Oh, macam ni. Makan 2 pun cukup ke? Makan 2 pun tak cukup. Kalau boleh nak 3. Oh, 3 pula. Tadi ni 2, yang ni 3 pula. 3. Kita akan makan pizza dekat sini je. Kita juga ada salted egg beef pasta. Oh, ni pasta kan? Ya. Oh, pasta salted egg. Makan 1 cukup ke ni? Tak cukup. Saya nak 4. Lagi. Apa yang ni? Ni pun kita kena try. Yang ni chicken pepperoni carbonara dia orang. Oh, sama pasta lah. Dia sama pasta. Memang kena try sebab pasta dia orang memang style-style Itali. Yang bestnya pasta dekat sini memang semua vibe-vibe ala-ala Itali. Nak cuba tak? Mestilah nak. Oh, siap suap ah. Kalau ada makan, mestilah kena ada air juga. Air apa tu? Yang ni dia orang punya matcha strawberry. Oh, yang ni macam Matcha strawberry. Satu lagi? Yang ni dia orang punya caramel macchiato. Kalau korang nak vibe-vibe healing, korang boleh lepak dekat luar. Oh, lepak luar pun Ya. boleh Dekat dalam pun boleh. Kalau dekat dalam selesa sikit ada aircon. Nak cik kedai ni kat mana ah? Alah, nak senang waste je Pochato Coffee. Yang ni dekat Cawan Kajang. Isnin je cuti. Kita buka 11.30 sampai 9.30 malam.